Assalamualaikum tuan-tuan dan juga puan-puan. Saya Rashdan dari Rad Motoring. Selamat pagi tuan-tuan. Okey, hari ni dah 21 Mei 2026 tuan-tuan. Promosi free tinted masih lagi berjalan hingga 26 Mei tuan-tuan. Hari ni saya ada 4 buah SUV jantan tegap-tegap, cantik-cantik, semua bawah 32,000 sahaja tuan-tuan hari ni. Okey. Kita review yang pertama tuan-tuan. Ini saya perkenalkan dekat tuan-tuan, Nissan X-Trail 2.0 2015 tuan-tuan. Condition kereta memang cantik. Yang ni datang dengan warna hitam. Tayar pun dah pakai Toyo CR1 tuan-tuan. Bukan tayar rojak punya tuan-tuan. Okey, yang ini dalaman dia datang dengan interior warna hitam. Mileage 218,000. Okey, kereta ni special sebab dia pakai push start button tuan-tuan. And then dekat bahagian infotainment dah siap dengan reverse camera dan juga 360 punya view tuan-tuan. Jadi nak parking pun amat-amat mudah untuk kereta ni tuan-tuan. Untuk bahagian leather seat passenger pun masih lagi cantik. Tiada rekah, tak ada koyak tuan-tuan. Tayar belakang pun sama pakai CR1 juga tuan-tuan. Okey, saya tunjuk sikit bahagian bonnet dia tuan-tuan. Bonnet X-Trail ni memang sangat-sangat luas. Okey, disertakan dengan mini seat untuk kanak-kanak tuan-tuan dekat bahagian belakang ni. Dia ada mini seat. Okey, so tuan-tuan kalau bawa anak boleh letak kat belakang. Okey, partition ni boleh turunkan sahaja, tiada masalah. Okey tuan-tuan, yang ini saya nak menjual dengan harga 28,800 siap tukar nama dan puspakom. Okey. Cepat-cepat datang tuan-tuan. Promosi pun tak lama. Okey. Yang kedua tuan-tuan, saya ada Nissan X-Trail 2.0 cc 2015 juga tuan-tuan. Yang ini pun sama, datang dengan warna hitam. Memang nampak mafia tuan-tuan kereta ni. Okey. Untuk bahagian tayar, dia dah pakai Pirelli tuan-tuan. Scorpion punya edition tuan-tuan. 4 biji dia pakai Pirelli tuan-tuan. Okey. Yang ini dalaman pun sama, datang dengan warna hitam. Ada push start button. Mileage dia sedikit rendah daripada yang depan, 120,000 sahaja. Okey, lain-lain future sama sahaja macam yang depan. Kereta ni pun ada eco mode, jadi minyak pun sangat-sangat jimat lagi tuan-tuan. Pakai petrol sahaja, tak payah pening pasal minyak tuan-tuan. Masih boleh pakai bodi 95. Okey, tayar bahagian belakang pun masih elok, masih lagi tebal. Bodi belakang pun cantik, lampu bodi semua saya dah polish tuan-tuan. Tinggal tuan-tuan datang, thumbprint bawa balik saja. Okey, yang ini saya nak menjual dengan harga 32,800. Harga siap tukar nama dan juga puspakom. Okey, kepada tuan-tuan yang mencari kereta-kereta yang untuk masuk off-road, masuk hutan, nak buat camping, yang ini sesuai. Sebab apa? Yang ini Nissan X-Trail 2.5 cc 2015 tuan-tuan. Beza bila dia 2.5, dia ada 4 wheel punya